macam diorang selalu main game Roblox lah. Cuma saya bagi masa lah untuk diorang main tu. Dalam satu hari tu dah sejam lah, dalam pukul 10 sampai 11 je. Jadi ini diorang bahasa Inggeris tu improve lah. Itu lah dia punya positif lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nurbaidi Ruslan bersama anda di podcast Bicara KIT mengenai keibubaan digital. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang amat menarik kerana ia merupakan satu fenomena terkini dan semakin profound di kalangan masyarakat, terutama di kalangan kanak-kanak. Hari ini kita akan membicarakan mengenai peranan ibu bapa dalam menangani kegiatan online gaming di kalangan anak-anak supaya ianya membawa kepada ke arah yang lebih bermanfaat. Bersama saya di studio podcast kita pada hari ini adalah seorang pakar dalam bidang gaming dan juga kesan-kesan gaming kepada pengguna ataupun kepada pemain-pemain gamers ataupun gamers ni adalah kita bersama di studio kita ialah Dr. Suhaila Samsuri dari Kuliah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sambut kena sudi meluangkan masa pada hari ini menyambut jemputan kami untuk kita berbual bicara mengenai topik yang kita telah sediakan pada hari ini, iaitu adakah game online itu bahaya ataupun ianya merupakan suatu peluang. Jadi pada hari ini tanpa kita membuang masa, saya ingin bertanyakan soalan kepada doktor. Apakah kesan positif gaming kepada anak-anak? Contohnya mungkin problem solving dan sebagainya. Okey, terima kasih Dr. Baiduri kerana sudi menjemput. Semoga apa yang bakal saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada semua, InsyaAllah. Jadi untuk menjawab soalan pertama tu, sebenarnya banyak juga faedah daripada bermain game online ni kalau kita bermain dengan cara yang betul. Pertama sekali, satu daripada potensi bermain game adalah boleh meningkatkan kekuatan memori. Boleh menguatkan kekuatan memori pemainnya, terutama sekali kepada kanak-kanak. Jadi nature bermain game itu sendiri selalu menggunakan teknik visual, teknik suara, audio, itu semua boleh membantu kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan dengan menggunakan game. Itu nombor satu. Nombor dua, dia boleh improve eyesight, iaitu memperbaiki fokus kita. Sebab memang bermain game, kita memang memerlukan fokus yang agak masa yang agak panjang jugalah. Jadi itu adalah salah satu latihan untuk anak-anak lebih fokus kepada setiap suatu pekerjaan ataupun pembelajaran. Itu nombor dua. Nombor tiga, bermain game juga boleh memperbaiki coordination mata kanak-kanak dan juga pergerakan tangan dia. Bila kita main, kita menggunakan mata dan juga menggunakan pergerakan tangan. Kadang-kadang dari segi mental health, ada sesetengah kanak-kanak yang mengalami masalah coordination, mata, pemikiran dan pergerakan tangan dia tu tidak seiringan. Dia tak selari. Tak selari, ya. Tapi bila bermain game, dia improvekan coordination tu, eyesight dan juga pergerakan tangan sebab dia menggunakan joystick semua tu kan. Yang keempat, dia juga salah satu cara untuk kita merawat clinical depression. Telah banyak kajian-kajian yang kita dapati, terutamanya di barat, mereka sudah mula menggunakan game dalam menjalankan terapi masalah-masalah mental, terutamanya depression. Tetapi mesti ingat penggunaan game waktu itu tidak boleh lebih daripada waktu yang ditetapkan. Kita tak boleh lebih daripada 1 jam atau tak lebih daripada 2 jam, ataupun nanti dia akan mengakibatkan
masalah mental yang baru, iaitu addiction pula. Jadi mesti mengikut peraturan yang betul. Baru dia boleh menjadi satu alat bagi merawat kesihatan mental. Yang ke 5, reduce stress. Contoh, kalau saya kata kita terlalu banyak kerja, terlalu kita jadi burn out, jadi bermain game lah sekejap. Semoga itu boleh membantu kita untuk release tekanan dalam fikiran kita, dalam perasaan kita, macam itulah. Dan yang biasa sekali orang gunakan game untuk make it better decision. Jadi bila kita bermain game, terutamanya yang berkait dengan strategic game, itu boleh improve dalam kita membuat keputusan. Kita akan lebih cepat berfikir, kita akan jadi lebih cepat berfikir, sebab memang game melatih kita untuk cepat, dan juga membuat pilihan yang betul untuk kita capai mission yang betul. Macam tu. Okey, jadi Dr. Suhaila banyak memberikan idea-idea ataupun faktor-faktor yang positif ya. Jika bermain game kalau kita lihat dari sudut positif, memang dia banyak memberi manfaat. Tetapi secara tuntasnya it boils down to the person who's playing the game. Betul. Sangat. Macam mana dia mengawal diri dia. It's like dia banyak bergantung kepada self-regulation. Macam doktor sebut tadi, bahawa dia punya threshold tu nipis antara dia boleh menjadi terapi atau dia boleh membawa kepada ketagihan. Jadi faktor bermain tu. Jadi kalau anak-anak lah kan, kalau kita tahu anak-anak yang masih bersekolah, dia belum sampai umur dewasa, di mana mungkin mereka tak cukup pengalaman, dia tak dapat melangkau jauh ke depan, mengesan natijah ataupun kesan daripada permainan mereka itu. Jadi macam mana macam mana doktor melihat ini? Okey, dia macam ni lah. Apa-apa teknologi yang kita ciptakan, sebenarnya dia boleh jadi dua keadaan. Sama ada positif atau negatif. Apa-apa saja teknologi. Teknologi media, teknologi game, teknologi AI ke apa. So dia akan ada dua. Tetapi itu bergantung kepada cara kita utilize kan, cara kita menggunakan teknologi tersebut. Sama juga macam pisau kan. Pisau boleh menolong kita memasak, boleh kita macam-macam boleh guna kebaikan dia. Tapi kalau kita salah guna, dia boleh juga membunuh. Macam tu. Sama juga dengan teknologi. Jadi dalam game ni saya mengambil peranan di sinilah supaya tidak menyalahkan teknologi itu, tetapi kita cuba bawa masyarakat, pendidik dan komuniti secara general untuk menggunakan teknologi itu dengan cara yang betul supaya ia memberi manfaat kepada anak-anak, kepada ibu bapa. Berbalik kepada soalan Dr. Baiduri, macam mana impact dia kepada kanak-kanak, ini adalah sesuatu yang kita perlu titik beratkan, bahawa sesuatu teknologi, tak kiralah apa tujuannya, ibu bapa mesti memainkan peranan penting dalam memberi panduan kepada anak-anak. Kita tak boleh beri anak-anak gadget dan kita lepaskan macam tu. Tak boleh. Kita kena selalu mengambil tahu macam mana cara yang betul untuk anak-anak menggunakan alat itu atau permainan itu supaya anak tu dapat maksimum manfaat daripada penggunaan daripada permainan tu. Saya nak kongsikan sedikit panduan. Panduan kepada ibu bapa macam mana cara yang betul untuk memandu anak-anak supaya mereka menggunakan teknologi ini dengan cara yang betul supaya memberi manfaat kepada mereka. Nombor satu,
ibu bapa mesti menetapkan had masa. Okay, set time limits pada anak-anak. Biasanya setiap hari paling lama 1 jam. Itu sudah paling lama untuk bermain game. Kalau 1 jam tu per sesi ke macam mana? Per sitting? Per day. Per day? Per day. Ya, 1 jam per day. Agak susah tu kan? Agak susah sebenarnya. Ya. 1 jam ya. Itu adalah sebenarnya kalau dia 1 jam setiap hari lah. 1 jam macam tu setiap hari macam tu. Itu saja sebenarnya limit yang sebenarnya. Kalau hari Minggu kita bagi lebih sikit 2 jam. Jadi dia ada lebih masa kat situ, bagi dia happy sikit, so kita tambahkan sikit 2 jam. Ini adalah cara yang betul, terutama kepada kanak-kanak yang bawah umur, bawah 12 tahun tu. Kanak-kanak sekolah rendah tu kan. Okey, yang nombor 2 adalah create ground rules. Ibu bapa mesti menyediakan peraturan setiap kali ingin membenarkan anak bermain game. Peraturan contohnya, okey, kamu boleh bermain game selepas siap kerja rumah. Kamu boleh bermain game setelah selesai mengaji, setelah membantu ibu bapa di dapur contohnya. Jadi anak-anak disiplinkan dengan cara begitu. Ada peraturannya. Kamu boleh bermain game lebih masa sedikit kalau kamu lulus pelajaran matematik kamu. Contohnya. Jadi kita ada satu peraturan yang anak tahu bahawa dia boleh dapat apa yang dia nak, tetapi setelah menyelesaikan tanggungjawabnya. Maksudnya dia ada satu rutin. Rutin yang dipersetujui bersama. Okey, nombor 3, engage with your child. So maksudnya ibu bapa nak tak nak mesti mengambil tahu apa jenis permainan yang anak-anak main, genre dia, konten dia, consequence-nya. Yang ini kena tengok kepada game rating system yang mungkin disediakan oleh ESRB ataupun PEGI. ESRB tu US based, PEGI tu European based. Dia kat situ dia akan set content based on the age. Sebab tak semua kanak-kanak boleh bermain semua jenis game. Sebab kanak-kanak adalah pada peringkat umur bawah umur 12 tahun, mereka tidak boleh membuat keputusan dengan betul. Jadi bila apa yang mereka main itulah apa yang mereka belajar, dan kita takut itulah yang akan nurture mereka sehingga besar. Contohnya game keganasan kan. Macam Mobile Legends tu tak ganasan kan, macam GTA. Itu tak sesuai untuk kanak-kanak sebenarnya. Grand Theft Auto. Jadi ibu bapa kena ambil tahu. Dan dengan siapa kanak-kanak berkomunikasi, terutamanya yang game online, dengan siapa dia berkomunikasi, cara dia berkomunikasi, semua kita kena ambil tahu. Dan seharusnya ibu bapa kena set inilah filter untuk kanak-kanak bawah umur. Jadi selalu ambil tahu, jangan biarkan gadget tu dengan mereka dan mereka mengemudi sendirilah. Segala aktiviti dengan gadget tu, itu cuba elakkan. Dan yang keempat, encourage screen free activities. Maksudnya kena galakkan aktiviti yang off screen, yang tidak melibatkan screen juga. Contohnya kita boleh set dalam rules kita tadi tu, okey, mama benarkan kamu bermain game sekiranya kamu habis bermain basikal 1 round, 2 round hari ni, atau setengah jam bermain basikal dahulu, atau bermain bola dengan kawan-kawan di padang bola dulu, ataupun buatlah physical activity, apa jogging ke apa, sama-sama dengan ibu bapa. Jadi aktiviti fizikal. Selepas tu bila kamu habiskan pusingan ni, baru kamu boleh sentuh digital game pula. Macam tu. Maksudnya di sini macam seolah-olah digital game tu menjadi satu reward. Apabila mereka telah capai amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan atas mereka. Betul. Okay.
Sebab kenapa mereka suka dengan game? Sebab dalam game banyak reward. Jadi dalam kehidupan pun manusia memang perlu reward. Tapi cumanya dalam game tu reward dia cepat. Maksudnya banyak. Reward dia, tapi banyak. kita mungkin dalam dunia sebenar tak boleh beri sebanyak reward tu kan. Tapi reward dalam game tu pun tidak boleh di-redeem. Melainkan kalau gamification. Gamification tu adalah berkaitan dengan kehidupan normal kita lah, seharian kita. Itu tajuk lain pula lah. Tajuk lain nanti, Okey, seterusnya adalah monitor game content. Ibu bapa kena tahu setiap game apa yang game tu sediakan dalam tu. Adakah game tu berunsur keganasan? Adakah game itu berunsur menerapkan nilai kreativiti seperti Minecraft ke? Dia lebih meningkatkan kreativiti. Tapi Minecraft pun kalau main lama-lama dan dia ada komunikasi juga dengan luar online secara cyber, itu pun kena perhatikan juga. Lepas tu jenis-jenis game yang mungkin visual dia kurang sesuai untuk kanak-kanak, mungkin berkait dengan seksual, berkait dengan pemakaian yang tidak sesuai, jadi macam fahaman dan sebagainya. Fahaman. Kadang-kadang kita ingat Mobile Legends tu just hanya permainan game saja, tetapi dia mungkin menyebarkan satu fahaman yang mungkin boleh sedikit sebanyaklah menyentuh isu sensitif kita, kan. Mungkin mesej-mesej yang subliminal, kan. Betul. Contohnya macam mereka kata permainan Assassin's Creed sekarang ni, kita tengok dia seperti memaparkan sejarah Islam, tamadun Uthmaniyah. Tetapi katanya dalam tu ada unsur-unsur yang agak menyeleweng, yang boleh memburukkan imej Islam juga. Jadi kat situ agendanya ada di situ. Jadi kita kena berhati-hatilah. Berhati-hati dan mungkin dia macam tak faham dan dia tidak kritikal. Oleh kerana tidak tahu kan sejarah dan sebagainya. Tidak tahu mungkin dia mereka akan percaya pada dakwah-dakwah negatif. Sebab kita memang orang Islam kurang menghasilkan konten game yang syariah compliance, kan. Jadi itu masalah kita sekarang. Gitu. Seterusnya, last kali adalah promote healthy snack. Dalam kita tahu bahawa kanak-kanak ni suka dengan aktiviti game. Dan pada masa yang sama juga, mereka tak suka kadang-kadang makanan yang berkhasiat ke apa benda. Jadi, sewaktu mereka bermain game, itulah kita sediakan buah-buahan. Jadi kita boleh main game sama makan buah-buah. Jadi kita promote healthy snack kat situ. Jangan kita bagi jajan-jajan apa gula-gula ke apa benda yang tak sihat pula masa tu. Mereka akan seronok bermain dan juga tak sihat. Jadi naik badan. Naik badan juga. Jadi pada waktu tu mereka tengah seronok bermain, kita promote kan, okey, you akan lebih sihat, you akan lebih happy kalau you makan ni sambil main game. So we are all happy. Macam tu. Jadi doktor memberi berkongsi pandangan mengenai cara yang boleh ibu bapa lakukan untuk membuatkan persekitaran game itu, ekosistem game itu lebih seimbang dan sihat. Seperti yang akhir sekali tadi doktor sebut mengenai kita encourage anak-anak kita makan snack yang healthy. Healthy ataupun yang snack yang sihat, macam potongan buah-buahan, carrot dan sayuran dan sebagainya, dan juga maybe yogurt dan sebagainya. Jadi kita dengan perkongsian ini kita dapat, ibu bapa dapat sedikit idea lah macam mana untuk memulakan sesuatu langkah yang positif. Sebab bila ibu bapa ni menangani permainan game di kalangan anak-anaknya, selalunya mereka rasa geram, doktor. Dia geram lah sebab macam susah betul lah dia orang ni nak berhenti main game. Tapi mereka tak memulakan sesuatu yang structured. Macam doktor sebut tadi, ada satu ground rules. And then ground rules tu mesti explicit dan dijalankan, di enforce kan. Maksudnya kalau ada ground rules tapi tak ada kesan, tak ada reinforcement ataupun tak ada reprimand. Kata kalau you salah ni, you tak buat ni, you tak dapat ni. Kan? Apa cara reprimand yang sesuai untuk umur dan sebagainya. Itu
perkara-perkara yang boleh dilakukan. Ya. Jadi bolehkah doktor berkongsi apakah simptom-simptom anak yang mempunyai game disorder? Okey, nombor satu yang kita boleh perhatikan adalah pertukaran behaviornya, attitude-nya. Contohnya daripada rajin tolong mak, tiba-tiba marah-marah bila kita minta tolong buang sampah ke kemas rumah, jadi marah-marah. Itu satu yang dia dah start kepada addiction. Sebab dia tidak boleh dipisahkan lagi dengan gadgetnya tu atau permainannya. Itu nombor satu. Nombor dua, dia mungkin jadi agresif. Dia jadi agresif. Kalau dulu cakap lembut aja. Lepas tu dah cakap kasar sebab apa, kita mengganggu dia bermain. Dia jadi agresif. Agresif ni kalau ikut kajian ada dua agresif. Satu agresif positif, satu lagi agresif negatif. Kalau agresif positif tu adalah sesuatu yang kita perlukan. Contohnya selepas bermain game, daripada kita lemah semangat ke apa benda, nak buat kerja tak ada upaya, tak ada semangat. Lepas main game tiba-tiba jadi segar. Itu adalah positif agresif. Itu kita nak. Tetapi yang kita takutkan adalah negatif agresif. Daripada budak tu elok, polite, bersopan santun, beradab, tiba-tiba jadi marah-marah. Bila kita minta tolong, dah start meninggi suara ke apa, itu maksudnya kita sangat mengganggu dia waktu tu. Nombor tiga adalah dia semakin jadi antisocial. Salah satu kajian saya selalu hantar survey pada ni lah player-player, gamer-gamer ni. Saya tanya, kamu rasa kamu antisocial? Oh, tak ada. Tidak ada. Kami memang 100% non-antisocial because kerana kami memiliki kawan yang ramai daripada seluruh dunia. Adakah fizikal atau online? Tapi online. Jadi saya selalu menerangkan kepada mereka bahawa sebenarnya ada perbezaan bila kamu berkawan secara online dan secara offline. Bila berkawan secara online, kamu boleh jadi siapa sahaja. Dia boleh bawa carry persona siapa saja, kan? Kamu boleh jadi orang lain. Tetapi kalau kamu berkawan secara fizikal, banyak yang kamu kena belajar. Contohnya banyak cara bercakap, kena jaga pelakuan, tata cara. Tata cara semua sekali. Beradab, cara bercakap dengan orang tua macam mana, cara bercakap dengan orang muda macam mana, perlakuan kita, salam dulu, cium tangan dulu, macam tu. Ada kamu buat macam tu online? Tak ada. Jadi berkawan ni bukan hanya bercakap, berkomunikasi. Tapi selalu gamer-gamer dia tak boleh terima. Dia kata berkawan secara online itu adalah itu social. Dia jatuh dalam takrifan kawan. Berkawan. Tapi ibu bapa dan keluarga akan melihat dia semakin menjauhi keluarga secara realitinya. Secara realitinya. Bila kita hantar survey kepada pemain dan ibu bapanya, jawapannya berlainan. Berbeza. Keluarga yang sama, anak yang bermain kata dia social, dia banyak kawan. Tetapi mak dia kata dia anti-social, langsung tak berkawan, hanya duduk dalam bilik sahaja. Jadi apa tu? Dunia berbeza, walaupun tinggal di bawah satu bumbung. Betul. Jadi itu yang kita kena perhatikan. Di situ. Kalau tengok anak dah kurang berkomunikasi, dia dah bercakap pun ikut teks sahaja, itu kena ambil tahulah. Kita kena intervention. Intervention. Kena start cari terapi lah. Apalah. Seterusnya adalah dia juga boleh menjejaskan kesihatan fizikal juga. Kalau dah main terlalu lama, kadang-kadang boleh menjejaskan penglihatan. Main terlalu lama juga boleh menjejaskan ni sendi-sendi. Kita bagi carpal tunnel. Boleh jadi bengkak. Boleh jadi ni pergerakan siku ni. Too early to get carpal tunnels. Too early to get carpal tunnels. Main 24 jam. Kan? Itulah. Sebab kita tak tahu apa yang dia buat dalam bilik. Dan juga salah satunya adalah insomnia.
Dia punya jadual hidup sudah terbalik situ. Siang jadi malam, malam jadi siang. Itu memang adalah berlaku pada student saya. Satu masa saya tengok datang kelas mata-mata merah. Saya ni dah risau yang lain. Yelah, so, mata merah, takut drug addiction. Kita ni kadang kita approach je sebagai ibu-ibu lah. Hanif, kenapa Hanif? Kenapa macam ni? Ini risau ni. Tak ada apa-apa kan. Jadi tapi kita dalam hati ni keep on risau. Lepas tu kita siasat dengan kawan dia. Dia tidak terlibat dengan gejala dadah ke apa benda yang menyebabkan mata merah, tetapi dia insomnia. Betul. Dia tidak tidur. Jadi matanya merah. Jadi pergi kelas tu sudah kuyu-kuyu mata, memang macam tu. Tiada fokus kan. Tak fokus. Itu satu yang tak sihat. Yang tak sihat. Jadi kita sebenarnya sebagai ibu bapa, kita boleh nampak. Boleh. Lebih-lebih kita kenal anak kita lebih dari orang lain. Jadi kita tahu jika perangainya bukan lazim. Bukan perangai biasa. Macam he's no longer my son. What happened to my son? Isn't it? Maksudnya kita tengok anak kita telah berubah. Tapi kadang-kadang kita rasa panik, doktor. Bila kita panik tu, kita buat tindakan yang ekstrim, ataupun dia terlalu ekstrim bagi pandangan anak-anak. Jadi anak lebih menjauhkan diri. Dia become more aloof kan. Dan mereka pun rasa macam bila kita nak cakap je, dia tak boleh terima. Dia dah stop dah dia punya diri rasa tu daripada nasihat-nasihat kita. Dia tengok itu sebagai satu kritikan untuk menghentikan permainan mereka. Jadi apa doktor rasa bila keadaan terjadi begitu? Pertamanya, anak-anak ni kalau ikut pada psikologi saranan daripada psikologi, memang kita tak boleh nak marah-marah terus, tengking terus, tak boleh. Memang itu memang akan menjauhkan kita daripada mereka. Jadi sebab tu kita terutamanya umur-umur yang masuk remaja tu, memang kita kena bercakap dengan dia secara macam kawan lah, cara macam sahabat. So kita mungkin caranya adalah kita, okey lah hari ni mama main dengan you. So kita lawan sama-sama. Daripada situ kita cuba masuk ke dunia dia sedikit untuk menyiasat apa yang berlaku sebenarnya, dengan siapa dia berkomunikasi, dengan siapa dia berkawan, apa jenis game sebenarnya. Sebenarnya konten-konten game itu yang kita takut mempengaruhi watak anak kita. Contoh seperti kalau terlalu kerap bermain permainan yang ganas, dia akan jadi kurang sensitif kepada keganasan. Ini dalam kajian. Dia desensitize. Ya. Macam contoh dalam game itu, lelaki itu mesti misogynis, kan? Mesti kasar, mesti tumbuk, mesti membunuh, mesti lawan. So dia rasa sebagai lelaki dia mesti begitu. Itu yang kita takut. Sebab tu dia kena ada pantauan dari segi umur. Dan kalau terlalu kerap game ganas, dia tengok kita mengkasari atau mengganasi perempuan contohnya pun, dia rasa benda tu kelakar. Benda tu berlaku. Sebab biasa perempuan jadi victim dalam game contohnya. Contohnya kalau mangsanya selalu wanita, dan you nak menang, you kena kasar macam tu. Jadi keadaan itu boleh mempengaruhi pemikiran dia juga. Maksudnya mereka mungkin dapat satu identification dengan karakter yang diportray dalam games, game. Dan betul. dia terbawa-bawa sisi tu ke dunia luar. Itu berbeza kalau yang bermain tu adalah peringkat umur dewasa, 18 tahun ke atas. Mereka sudah tahu menentukan yang mana kelakuan baik, yang mana kelakuan buruk. Tapi kalau sudah terlalu terjebak sangat, terjebak dalam tu pun, sikit sebanyak pun memberi kesan juga. Memberi kesan kepada keupayaan mereka untuk berfikir secara waras. Betul. Jadi memanglah faktor umur tu salah satu yang boleh menjadikan kita self-regulate sangat, ataupun mengawal diri kita. Kemandirian tu mungkin ada, tapi
Tapi kalau dah jauh terjebak tu itu dah lain kan. Ketagihan itu mengatasi upaya kita untuk mengawal minda. Jadi untuk anak-anak yang masih di bawah umur masih di alam persekolahan, ibu bapa memang sangat gusar mengenai perkembangan ini. Sebab tu kita kalau dia nak tengok YouTube pun kena ada filter. Nak bermain game, nak buka game Windows ke apa benda tu, letakkan security di situ. Kita sama-sama bermain, bercerita dengan dia. Tadi main game apa, ada berkawan dengan siapa. Tapi bagi ibu bapa yang memang sudah macam agak terlewat, mungkin baru menyedari ke apa, memang perlu berjumpa dengan pakar psikologis atau psikiatris untuk pemeriksaan selanjutnya lah. Pemeriksaan selanjutnya. Dia takut dia dah tahap yang atas kan? Pada tahap addiction. Dia sudah masuk pada tahap addiction. Dia bukan boleh dicakapkan dengan mudah, dinasihat dengan mudah. Tidak boleh lagi masa mungkin tu. Intervensi ibu bapa masa tu mungkin tak sebagus mana. Mungkin kita perlu third party lah. Third party maksudnya professional help. Professional help. Sangat jadi perlu. kita pun sendiri sebagai bapa, kalau kita tahu kita tak boleh menjalankan tanggungjawab tu, mengawal selia anak kita, kita sendiri mencari ilmu ataupun kita menghadiri ataupun berbincang dengan profesional, pakar-pakar profesional dalam bidang tertentu untuk kita cuba mencari apakah intervensi yang terbagus, yang paling paling elok untuk anak kita. Sebab masalahnya mungkin beza dengan anak orang lain. Kan? Setiap kanak-kanak memang berbeza. Ada yang suka game yang lebih meningkatkan minda. Itu kita tak ada masalah sangat. Tapi itu pun masih perlu limit. Betul. Ada yang mengikut orang dewasa, ikut bapak dia. Bapak dia suka main game yang macam Mortal Kombat ke apa, lawan dengan anak dia. Ajak anak lawan pula kan. Ajak anak lawan. Sparring. Tapi kalau bapa tu boleh memberi tunjuk ajar, panduan pada anak dia, itu masih boleh diterima juga. Contohnya macam, ini teknik kalau you nak jadi askar ke, nak jadi tentera ke, begini tekniknya. Tetapi tetap dengan limit. Dengan limit. Dengan hadnya. Dan kata mungkin kita dah lama main, kita dah sedia untuk sembahyang solat Zuhur pergi mandi dulu, bersihkan diri dan sebagainya. Jadi dia tahu ada penutup kepada permainan-permainan tu kan. Walaupun memanglah bila kita bermain sesuatu kita rasa ralit dan kita rasa alamak seronoknya, I nak habiskan game ni kan. Terutamanya kalau yang online dan MMORPG MMORPG game, mana ada beberapa orang juga main masa tu kan, jadi macam seronok. The sense of competition tu kan doktor. Betul. Dia sangat-sangat satu motivasi lah untuk mereka bermain game. Kan selalunya kalau macam mereka yang very introvert in the real life, dalam game tu dia adalah masa untuk dia keluarkan potensi diri dia. Dia boleh jadi siapa sahaja yang orang tidak mengutuk dia, tidak mentertawakan dia, dia hero di dalam tu. Itu berlaku. Itu berlaku kan? Itu berlaku. Bila di luar, dia adalah seorang yang mungkin tak ada keyakinan diri. Orang asyik macam mengejek-ngejek ke apa. Kadang-kadang benda macam ni dia telah menjadikan game sebagai escapism. Divert daripada dunia dia sebenar kepada dunia fantasi yang dia hero dalam tu. Yang kehadirannya signifikan, dirasai, presence is felt. Betul sangat. Berbeza sangat dunia dia yang sangat boring, tak ada kawan dan sebagainya. Tak ada kawan. Jadi memang peranan ibu bapa sangat penting lah dekat sini. Doktor setuju ke kalau saya kata peranan ibu bapa sekarang sangat-sangat mencabar? Sangat mencabar. Betul. Sebab ibu bapa memang membentuk generasi anak-anak macam mana keadaannya. Sebab mereka tak boleh membuat keputusan sendiri dengan rasional, dengan betul. Dan lagi anak-anak sekarang, mereka lebih percayakan kawan-kawan. Kawan-kawan yang mengajar. Sebab sumber rujukan mereka adalah kawan-kawan. Dia peers. Kadang-kadang ibu bapa tak open pada
discussion kan, perbincangan yang terbuka. Isu-isu yang terlalu sensitif sekarang ni menjadi satu benda yang tak normal, sudah dinormalisasikan ke. Contohnya tak bersedia nak berbincang, macam kenapa nak cakap benda tu, tak nak lah, kita nak cakap lah benda tu, tak boleh. Kita tak boleh lari daripada kenyataan tu, kita kena bagi tahu. Kita kena hadapi bahawa pakaian begini tak sesuai, keadaan begini tak sesuai, umur begini. Sekarang ni memang orang ke arah menormalisasikan sesuatu yang abnormal. Kita terangkan betul, secara detail. Kadang-kadang karakter-karakter yang diselipkan juga merupakan karakter yang betul, tidak normal. Karakter. Sekarang memang itu agendanya. Agenda pelangi kan. Cuba menormalisasikan pelangi tu, dan dia menciptakan karakter tu di dalam movie, di dalam animasi, di dalam game, yang karakter yang popular, karakter sentral, yang sentral dan mainstream. Menyebabkan kanak-kanak mula menerimanya dan menyukai pula karakter-karakter tersebut. Secara halus, secara subliminal. Jadi benda-benda macam ni kalau kita sendiri tak sedar, parents sendiri tak masuk dalam dunia tu, dia tak discover. Betul. Jadi nak tak nak kena masuk. Kita kena masuk dalam kancah tu just to get to know siapa peers, siapa kawan-kawan yang mereka bermain bersama. Dalam dunia gaming ni kan. Dari dulu lagi saya rasa secara tradisionalnya pun, macam anak-anak kita zaman-zaman dulu, mungkin kita banyak bermain di luar kan, dengan kawan-kawan satu taman, satu kampung, main bola, main kasut, main galah, main apa. Ibu bapa pun kena ambil tahu main dengan anak siapa, main sampai pukul berapa, main dekat mana, semua ibu bapa kena ambil tahu. Cuma sekarang ni medium yang ibu bapa kena terokai bukan lagi medium fizikal, tapi medium cyber. Medium cyber. Jadi maksudnya the ground tu yang nak di cover bukan hanya real ground, tapi juga virtual ground. Kan doktor, jadi sebagai ibu bapa, cumanya kalau kita nak bezakan ibu bapa zaman dulu, mungkin zaman 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, bukan dua-dua ibu bapa bekerja. Sekarang dengan Dwi Kerjaya, both dual income earners, cabarannya amat hebat kepada ibulah terutamanya. Kerana ibu juga menggalas tanggungjawab menjaga rumah tangga. Bila balik kerja juga harus domestic chores dan sebagainya. Jadi mungkin kekangan masa, dan ibu juga didepani dengan berbagai-bagai permasalahan kerja, work life balance. Jadi dan ditambah lagi dengan satu requirement lah, satu demand untuk mereka juga harus fokus kepada anak-anak yang membesar ni. Ini mungkin satu yang agak difficult, walaupun yalah kita tahu banyak ni mencabar sangat. Jadi kalau platform KIT ini merupakan satu wacana untuk ibu bapa mendapatkan informasi terkini, dan juga tips-tips daripada pakar-pakar dalam keibubapaan digital, segi psikologi dan sebagainya, untuk mendapatkan informasi yang lebih mengenai macam mana menangani, menggalas tanggungjawab sebagai ibu bapa di dunia digital. Dan juga pakar seperti doktor sendiri dapat menyumbang apakah kaedah-kaedah terbaru, sebab kaedah bertukar, sebab teknologi itu laju je. Kelajuannya very exponential growth. Jadi memang kita perlu mengejar, kan? Perlu mengejar, perlu mengikut perkembangan. Kita tak boleh kata alah tak apalah, dia orang tahu, kan? Tidak. Macam ilmu katakan anak kita dah seperti sebagai orang Islam, kita memang dah ajar anak kita sebelum 7 tahun dah mengerjakan solat. Jadi kita dah terap tu dari kecil, lagi pun dia pun masuk sekolah agama ke, kan, kafar dan sebagainya. Jadi dia tahu dah foundation tu ada. Tapi bila dah besar tu, kita dah tak kata okey hari-hari solat 5 hari, solat 5 kali sehari. Benda tu kita kata dia dah ada foundation. Tapi sebenarnya foundation tu sendiri dia kena kita kena tengok balik betul tak? Foundation itu adalah dia menengok daripada pelaksanaannya oleh ibu bapa. Ya. Kalau di sekolah mengajar cara solat,
anak akan tengok ibu bapa solat tak dekat rumah. Kalau ibu bapa pun tak solat, tak jemaah pun, dia pun tak solat lah. Kan? Tapi kalau ibu bapa membawa contoh yang baik, solat selalu. Dia, kalau dah solat, ayah solat tu, mai ajak anak sekali kan. Sama-sama. Ibu bapa juga menjalani kehidupan yang sihat dan mempengaruhi upbringing kanak-kanak tersebutlah untuk cara hidup yang begitu. Pada saya begitulah. Kalau ibu bapa adalah golongan yang suka membaca, anak-anaknya juga insya-Allah begitulah. Kalau tidak pun kalau dulu baca buku. Tapi sekarang ni baca dah macam-macam medium. Baca secara digital ke apa benda. Mungkin membaca sama-sama anak-anak lah. Tengok ayah baca panduan ni, nak main game. So kena macam ni, begini. Ayah baru tengok berita. Rupanya game ini telah menyebabkan seseorang ditipu oleh scam ke contohnya. Kongsilah dengan anak-anak apa-apa ilmu tu. Dan sekarang pun saya fahamlah cabaran kita bekerja dengan tanggungjawab kita sebagai ibu di rumah, bekerja di luar, isteri lagi. Tapi sekarang ni maklumat pun tak macam dulu, kena beli surat khabar, kena beli majalah. Sekarang ni semua pun di hujung jari. Mungkin sambil-sambil masak ke apa benda kita boleh on kan TV ke ataupun skrin iPad kita ke kat tepi, ataupun kita boleh dengar saja forum-forum Dr. Baiduri sambil-sambil masak, dengar forum. Tadi semuanya alasan tu kalau nak cari memang ada. Memang ada. Caranya sekarang senang. Sekarang kita ada earphone, ada headphone, ada iPad, ada flat screen, semua senang boleh dibawa ke mana-mana. Multisensory. Mobile tu. Mobile. So mobile tiada juga. alasan. Jadi boleh dibawa ke sana kemari. Saya pun masa masak pun handphone saya sebelah dan saya ada speaker besar sikit. Sama ada saya nak dengar lagu atau dengar ceramah, apa benda masa masak lah. Masak. Multitasking. Laundry pun bukan kita basuh tangan kan. Laundry pun kita pakai mesin. Jadi kita memang kena multitasking. Tapi kalau kita tahulah kita sebagai diamanahkan dalam dunia ini kan, dunia ini hidup sementara saja. Kita diberi amanah menjaga anak-anak. Kalau kita ada 5 orang anak contohnya. Dan kita perlu melunaskan tanggungjawab kita itu. Kan? Itulah tuntutannya dan itu yang akan ditanya. Di akhirat nanti kita minta anak soleh, kita minta anak soleha. So Allah kabulkanlah. Kurniakan kita cahaya mata. Tapi kita nak biar dia. Tak apalah, orang lain ada anak, kita pun ada anak. Orang lain biar, kita pun biar. Kan? Orang lain menjadi je pula, anak orang lain menjadi je kan. Orang lain biar tapi menjadi. Kenapa pula kita asyik dipanggil cikgu je. Kan? Jadi orang lain lah. Orang lain lah kan. Kadang-kadang kemenjadian itu tengok daripada apa yang ibu bapa dia mau jadi, hanya dunia sahaja ke atau dunia akhirat ke, apa macam itulah kesedarannya di situ. Jadi secara ni maksudnya kesimpulannya belum terlambat lagi. Belum terlambat. Banyak cara untuk memperbetulkan keadaan. Kalau benda baru bermula, kita mulakan dengan cara yang betul, right on track. Kalau benda sudah berlaku, ada tempatnya untuk kita memperbetulkan keadaan. Pergi ke pakar, terapi, apa semua. Sekarang jangan give up. Jangan give up. Betul. Sebab kita tak boleh give up dengan anak, betul tak? Dan jangan berhenti berdoa, itulah. Jangan berhenti berdoa sebagai orang Islam sebab kalau kita tengok sekilas pandang game ini merupakan suatu aktiviti yang tidak bermanfaat secara stereotipnya lah doktor tapi bila doktor cerita, ia boleh juga membawa kepada ke arah kemanfaatan dengan kawal selia yang betul dan di bawah satu pemantauan yang betul, dia boleh menjadi satu kaedah yang membantu pembinaan sahsiah dan juga maybe mental health kesihatan mental. Terima kasih doktor kerana banyak berkongsi tip bersama Bicara Kid pada hari ini.
Semoga kita berjumpa di lain masa. Terima kasih lagi Dr. Suhaila. Kita sampai ke akhir podcast kita pada hari ini. Semoga kita dapat bermanfaat, dapat informasi yang bermanfaat daripada Dr. Suhaila, tetamu kita pada hari ini untuk menangani permasalahan online gaming ataupun gaming di kalangan anak-anak kita. Jadi ianya bukannya sesuatu yang terlambat untuk kita cakna ataupun mengambil intervensi untuk menangani permasalahan game, kerana ada ruang dan ada kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan untuk membantu anak-anak kita berkembang dengan sihat di dalam dunia digital. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.